Pada suatu hari, Ali ternampak satu gambar di klinik gigi. Ali suka sangat melihat gambar itu. Kartun di dalam gambar itu mempunyai gigi yang cantik. Di rumah, Ali lekatkan gambar tadi di katilnya sebagai idola. Ali terus menulis apa yang perlu dibuat untuk mendapatkan gigi yang cantik di dalam bukunya. Bermula dengan makanan. Hai, saya Hero Gigi. Hari ni, jom sama-sama bantu Ali dalam misi menjaga gigi. Okey, makanan apa yang baik untuk gigi Ali ya? Coklat ke? Oh, salah. Kenapa ya? Sebab nanti gigi jadi rosak dan sakit. Jadi, makanan yang baik ialah betul, makanan yang seimbang. Jangan lupa tahu berkumur selepas makan. Oh. Pada waktu malam pula, Ali memberus gigi sebelum tidur. Ali tertidur sambil memegang bukunya. Ali ke klinik gigi untuk berjumpa doktor gigi sekali setahun. Doktor gigi puji gigi Ali dan misi Ali berjaya. Amalkan cara-cara ini setiap hari ya. Saya Tini. Hai, saya Tino. Dan saya Mama Chess. Jom berus gigi. Tongkat Halilintar. Sayalah hero. Rasakan kuasanya. Saya pun ada. Pedang sakti. Ya. Ya. Tino, Tini, tak boleh main macam tu bila berus gigi. Tengok, berus gigi pun dah tertukar. Ingat, nak berus gigi kena guna berus gigi sendiri. Bakteria boleh berpindah dari berus gigi Tino ke Tini. Berus gigi pula haruslah lembut, kecil dan tirus. Berus gigi yang dah kembang seperti berus gigi Tino haruslah ditukar. Oh, macam tu. Nah, ini berus gigi kanak-kanak yang baru untuk Tino. Terima kasih, Mama. Kenapa berus gigi kecil? Nak berus gigi besar. Kenapa? Mulut Tino dan Tini kan kecil. Jadi, haruslah gunakan saiz yang lebih kecil supaya dapat membersihkan gigi dengan bersih dan sempurna. Dah bersedia untuk berus gigi? Jom berus gigi. Pagi malam berus gigi, berdiri di hadapan cermin. Jom berus gigi, kawan-kawan, gigi sihat terjamin. Ambil berus gigi sendiri, pijit sikit ubat gigi. Ubat gigi berflorida, baik untuk gigi anda. Atas, bawah, kiri dan kanan, bulat, 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 berus bulat. Jom berus gigi kawan-kawan, bulat, 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 berus bulat. Gigi sihat putih menawan. Jom berus gigi kawan-kawan, atas, bawah, kiri dan kanan, bulat,
Bulat, bulat, bulat, bulat berus bulat. Jom berus gigi kawan-kawan. Bulat, 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 bulat berus bulat. Gigi sihat putih menawan. Jom berus gigi kawan-kawan. Dah siap. Yeay. Bagus. Sekarang bilas berus gigi masing-masing bawah air paip dan simpan. Simpan berus gigi berasingan dan tidak bersentuhan dengan berus gigi lain untuk mengelakkan jangkitan penyakit dari bulu berus. Baiklah, Mama. Ingat, berus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Bye.